Ada orang pada bulan Ramadan ni dia nak berdoa untuk dapat jodoh, laki handsome, perempuan segak, nak dapat duit, nak dapatlah semua segala. Kalau boleh dunia dan isinya ni semua aku yang punya. Boleh ke tak boleh kita nak pada bulan Ramadan? Jawapan dia boleh. Kita boleh berdoa apa sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang akan bagi tu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ustaz boleh kata dia tidak salah. Bukan boleh kata, memang tidak salah. Kerana apa-apa yang kita minta dekat dunia, selagi mana dia bukan maksiat, kita boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa yang kita minta, ustaz punya suggestion, kita selitkan dan kita niatkan juga untuk kebaikan akhirat kita. Sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan kita ni kena ligan, kena berlumba untuk dapatkan ganjaran akhirat yang Allah Taala sediakan kat kita, tapi dunia jangan kita tinggal. Ada orang kata dunia dengan akhirat kena seiring. Bukan. Akhirat pergi dulu, dunia ni jangan kita tinggal. Maksudnya, hampa boleh doa dekat dunia ke segala hampa nak. Sebab kita nak hidup, kita nak beribadat, kita perlukan dunia kan, makan, minum, ketenangan, kemudahan. Of course. Sebab dunia ni jambatan kepada akhirat. So doalah apa-apa pun, tapi jangan lupa Allah. Niat untuk agama kita, kematian kita, akhirat kita, insya-Allah dua-dua hampa dapat. Kalau boleh dua-dua, kenapa hampa nak doa satu? Hampa ni pasal apa? Doalah dua-dua.